Jangan maknanya kita buat pesang untuk guru ustaz-ustaz ni dalam mai parti ni, dah dia orang pandai agama, pandai Quran, pandai hadis. Dia pesang ke pengikut dia, mai parti ni dengan UMNO ke dengan siapa pun lah. Tapi pas dengan UMNO lah berpuluh tahun. Dua parti besar ni. Apabila balah parti, balah politik, janganlah siapa kata musuh Allah. Pesang ke pengikut. Jangan kata ahzab. Baca wahazamal ahzab wahdah. Baca ayat-ayat ahzab, ayat-ayat badar. Jangan letak ke orang UMNO. Kat pilihan raya, jangan baca ayat-ayat kufur, menentang Islam, musuh Allah. Jangan. Ulama pesang lah. Sepatutnya lah. Ulama pesang maknanya. Pasal dia berkesang. Dia pakai serban, dia pakai jubah. Dia ngaji Mesir, dia ngaji Jordan, dia pandai baca Quran, baca hadis. Maka dialah selayaknya berpesang kepada ahli parti dia sendiri, khususnya lah. Apabila main parti dengan orang UMNO, jangan sampai balah doa-doa lalu. Macam main bola, sudahlah. Sepak-sepak dalam tubik tak ada apa-apa. Jangan sampai kata munafik. Ya, orang Islam juga. Orang UMNO pun orang Islam. Orang beriman, orang bertakwa. Hak jahat ada dalam UMNO. Hak jahat pun ada dalam PAH. Makna kita cerita gitu. Ulama cerita gitu. Ulama kata dalam PAH pun ada hak jahat. Dalam UMNO ada pun jahat. Makna. Tapi kita berdakwah. Kita perbetulkan, kita islah, kita reki. Kita ajar ilmu, kita ajar Quran, ajar hadis, ajar sirah. Cerita gitu. Kesian orang bawah duk baloh. Kesian orang bawah duk maki, siapa duk tegur pun ada maknanya. Siapa kata huduh-huduh. Dak datah pun kata juga kadang-kadang baca Quran, baca dalil, letak kepada orang UMNO. Tapi orang UMNO pun begitu juga, jangan kata huduh ke orang PAH. Cuma oleh kerana saya tengok dalam PAH ni ada ulama, ada majlis syura, ada pemimpin ulama. Jadi sepatutnya dialah selayaknya pesang. Pasal saya melihat gelar-gelar neraka, kafir, murtad ni, liberal ni, jilak kafir, apa serba ni, munafik lah, ahzab lah. Ini mari daripada orang PAH lah. Jadi orang dia jadi tok guru, jadi pemimpin parti, orang ulama asatizah, ia mengajar, ia pesang lah, ia nasihat. Memanglah dalam kerajaan ada hak betul, ada hak salah, ada hak jahat. Dalam UMNO pun ada. Semua kita ada. Saya pun ada silap salah, ada jahat saya. Tapi jangan sampai main hukum. Kalau bala politik, bala bak parti, sekadar main bola je. Pemimpin kata gitu, ulama tu tok guru kata gitu. Tujuannya nak suruh comel, nak suruh baik tu tak mau bala. Bukan sahaja wajib tu bak kerajaan Islam, negara Islam. Bak ukhuwah wajib juga, bak paduan wajib juga, bak akhlak wajib juga. Bak jangan balah pun wajib juga khabar. Maknanya itu nasihat saya lah, pandangan saya lah maknanya. Kalau saya salah, saya minta maaf lah. Saya rasa hak saya sebut tu daripada Allah, daripada Rasulullah, daripada Islam maknanya. Supaya maknanya kita lebih bertenang, berhati-hati, berkasih sayang maknanya, bermaaf-maafan, hormat menghormati, bertolong menolong antara satu sama lain. Tetap ambuh kerana parti, habis jadi balah. Kerana politik, maki hamung walaupun bulan puasa, bulan Ramadan, walaupun hari raya. Jadi saya nasihat, beri pandangan untuk tok guru, pesanglah kepada pengikut, balah dengan UMNO sekadar main bola saja. Jangan siapa kata huduh-huduh, siapa munafik. Mereka orang Islam juga, pesang. Mereka juga orang Islam. Mereka juga orang beriman. Mungkin pahaman tak sama kita, fikrah tak sama, mazhab tak sama, pandangan tak sama, tapi agama sama.